Hi guys, so today kita mulakan perjalanan kita untuk pergi ke trip Melaka 3 hari 2 malam. Baru start perjalanan tapi dah jam guys. Cuti sekolah, tak ada apa-apa. So sampai ke Melaka nanti kita sambung video ni, okay? Cuti sekolah. Guys, first stop kita dekat PD. Kita makan char kway teow dulu. Char kway teow guys. So let's do it. Sila makan. Sila. First stop King's char kway teow. Char kway teow 20 ringgit. Dia udang dia kuat lah. Dah tiga. Mati pun ni bang. Okey. Macam anjing kumpah. Oi, besok aku sendu dah. Oi. Dah kampung. Pak cari etik kat sini. Ayo man. Ini mahal loh. Ya, ada korang bawa. Makan. Oh, plastik jadi. Aku ingat kau bawa plastik yang macam makan Korea tu. Ya Allah. Aku dah cakap. Aku tengok. Kenapa jadi lain ni? Mahmud ambil botol ke hujung tu? Nice. Foto bilok tu. Galeng. Buat sendiri ni. Makan. Aku buat. Right, so guys, sekarang second day. Kita ada dekat PD. And selesai dah solat. Jadi now Lawa gila. tengah nak tunggu sunrise. Sunset? Sunrise tahi. Sunset. Okay. So watch out. Morning. Boleh pun. Kata-kata sikit tu hari ni. Everyday. Bukan kau everyday, kata-kata sikit sebelum kita nak bergerak. Nak yang lucu ke yang biasa-biasa? Ikut kau lah. Ikut aku eh. Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ni, kalau hari kau rasa teruk, jangan risau, masih ada PSMU untuk dihina. Okay, right, terima kasih. Kau, apa reaksi kau dengan perkataan dia? Dia jalan je geng. Ada reaksi yang MU kan dah boring. Basic lah. Basic, alright. Selamat pagi dunia. Aku nak masuk, aku dah ada green screen tu. Aku dah ada kamera je tu. Pucuk dia. Siap. Makan. Kita cakap salah lagi tu. Kelam Kelibut. Mana? Ni yang ni. Biru ni. Biru ni ada orang tengah main kat dalam tu. Kau betul. Kan rumah kita ni. Bukan gila.
Alright guys, so kita dah sampai dekat Airbnb kita. Tepat jam pukul 1:30. Dapat check yang awal. So ni view-view dia. Boleh lah ekspektasi dia. Tengok dalam gambar macam baru tapi okay lah. Tak apa, so kita tengok apa yang ada dekat dalam. So jom. Ada bawa sabun tak? Ha? Okay. Tak ada. Buat ada bawa sabun pun? Ada bawa sabun. Ada. Ada man. Okay, not bad. Not bad. Wangi rumah ni. And sangatlah sejuk. Not bad. Poket si apa nama dia? Aku tidur dengan Ipan nampak. Excuse me. Sorry. Dapat view apa kita tengok? Kita saksikan. Best view in this house. Okay lah, oh, BBQ. Okay like that. Ada jiran. Ni orang mana? Swimming pool kita okay lah guys. So not bad. Dia punya swimming pool like this. Okay. Okay lah, not bad lah. Cumanya kita ada agak sedikit disappointed sebab apa yang kita lihat dekat Airbnb tu, gambar dia lain tau. Dia bagi gambar yang 3-4 tahun lepas lah. Tapi tak apa, kita spend dulu tengok macam mana. First day dekat Villa Bali Melaka. Stay tuned. Alright. So first trip of the Smackdown Sport Chills. Not bad. But we should enjoy the staycation, right? So see ya. Welcome to Uniqlo. MUK. Champions of Europe, you'll never sing that. Champions of Europe, You'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe. You'll never sing that. You'll never sing that. Apa dia? free from desire. Free from desire. Free from desire. La 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 la. You'll never
sing that. Nice. Bapak sudah datang. Kita banyak nampak dia ikut saja. Biar macam ada bau Semua ada. ada bau sikit lah kan. Dah ada semua. Nanti lah bawa semua. Bunyi banyak di sini. Makan aku malas hari ni. So guys, hari ni kita akan nak buat perapan ayam untuk BBQ kita malam ni. Maknanya dah lambat ni tapi macam mana? Gamble with it. Sorry, ni lelaki ni perapan kau tak boleh suka just campak-campak insyaAllah akan jadi. Kau dapat tekstur macam ni mungkin lah. So tekstur dia akan lebih kurang macam ni guys. Dalam ni. So dia akan jadi tekstur dia akan jadi macam ni. Tujuh sekejap. Nice. Woo. Stay tune. Memang macam tu. Ni baru masa dia kill. This is the right time though. This is the right time to shine. This is Z-Mac. This is the right time to shine. Oh, the way to heaven and earth. Cari gila. Mantap. Tapi rasa okey. Rasa okey? Cuma tak ada kepekatan. So lihat capak. Let's go. So aktiviti hari ini guys, kelima adalah untuk masa kita set up BBQ dan wajib ada
Kau punya cara buka memang macam ni. Oh ya. Parti mana dia letak? Lobby tu. Sini. Dah belum? Buat lah. 3 puan. Jauh je. Bola atas je. Nak bagi lagi orang. Dah 18 lagi tu. Ha? 18 lah. Oh, kita ya. Tidur. Yang body. Lego apa? Hidup. Macam sempat ada suara ni. Morning people. So, selamat pagi semua. Hari ni hari last kita orang dekat Airbnb ni, Villa Bali kat Melaka. So, kita akan tengok apa aktiviti pagi ni. Tengok perangai masing-masing. Oi, bangun. Jom. Bangun. Bangun. Mandi bersama mandi pool. Bangun. Morning. Makan. Jemput. Kata-kata pagi. Berat. Bangun. Nah, still sipping bro. So kita akan mandi dulu dan preparation untuk nak siap-siap kemas untuk nak check out pada tengah hari ni. Perempuan. Oh ni. Dia people sebelah. Right. So we have kita dah sampai kat penghujung kerja kita. Tapi
Kita tak berakhir kat sini guys. Kita ada perjalanan yang kita akan teruskan. Hari masih muda. See ya. Sama boy yang Pandang pertama biar nona langsung suka. Nona sampai statue abis buang muka. Sama buku pusan yang tiap hari sampai Friday tinggal mimpi. Nona manis like nona statue setelan cuek aduh like. Kalau nona suka. Ini semua tinggal ni tu, isi tu. Nampaknya kita dah sampai ke Jongkong Walk. Tak tahu tempat berapa dah hari ni kita orang pergi kat belakang ni. But then stay tuned. Glory, glory, Tottenham Hotspur and the Spurs go marching on. Yes, set. Yeah, hey, set. Woo. Hey. Yeah, yeah, set. Yeah, set. Yeah, woo. Ha, yeah, set. Yeah, woo. Hey. Yeah, hey. Set. Thank you.
Oh, bukan gula creamery ah. Dia gula kekeri tu. Kalau gula kekeri tu yang tiramisu tu.